Saya baru jumpa satu kedai ni. Lokasi dia dekat Durian Tunggal. Menu dia pun unik. Kalau tengok menu ni pun 300-400 ni kan. Tapi sebenarnya tak. King crab, lobster, snow crab, udang galah 250 je satu dulang dia. Sambil makan boleh tengok anak-anak main dekat playground depan ni. Memang kids friendly lah cafe ni. Tahu tak Bukit Tambun Perdana dekat Durian Tunggal tu. Dia dekat bangunan kedai yang baru ni. Nama dia Oya Land Cafe. Dia baru lagi buka dalam sebulan macam tu. Yang ini dua lagi. Nasi lemak king crab dengan nasi lemak snow crab. Nasi lemak king crab ni RM103.90. Yang nasi lemak snow crab ni RM43.90. Nasi lemak Boston lobster ni RM93.90. Nak bagi tahu dia bukan aja sekadar menu-menu besar macam tadi tu. Goreng-goreng, nasi goreng, pasta semua ada. Alhamdulillah saya sendiri pun dah cuba. Kualiti dia memang terbaik. Saya harap kalau berlaku viral dia dapat kekalkan kualiti dia lah. Okey, selain daripada goreng-goreng ni, dessert pun banyak. Dia buat sendiri tau. Dia bukan beli yang dah siap lepas tu dia display. Waktu operasi dia pula hari Isnin sahaja dia cuti. Hari lain semua dia berniaga. Dia start niaga pukul 1 petang sampai pukul 10 malam. Yang nak makan nasi lemak, minum kopi, makan dessert boleh pergi cuba makan dekat sini. Nama dia Oya Land Cafe dekat Durian Tunggal. Okey, bye.